Maksimum boleh pergi 1,000 dah guys. Baik kerja McDonald's siau. Minta cakap. Baik kerja McDonald's ya. Lepas tu diorang macam mana diorang makan semua Fik? Diorang kena lah orang kata extra effort lah. Diorang kena extra effort. Extra effort macam mana Fik? Extra effort contohnya diorang kena joki. Perempuan cucuk asal McD Fik Ya orang memang betul lah guys. Baik kerja McD tu. Bila McD pun lagi bayar lagi tinggi tu daripada main ML. Tak, engkau dah lah gaji 1,000. Kau dengar Engkau dah lah gaji 1,000. Lepas tu belum tentu lagi engkau menang liga tu. Kau faham tak maksud aku? Kalau kau tak menang liga, tak kepetak siap. Kau dah tak menang liga. Tak diserap masuk tim MPL. Oi, lepak siap dah lah guys. Korang buang masa je kat e-sport ni. Jangan aku cakap kau. Tak mencukupi. Buang masa ke Fik? Buang masa. Orang sangat buang masa dekat e-sport ni gentle. Tak ni serius. Ni memang kau kena terima hakikat ni guys Like seriously tu. Miscalculation yang di Kalau main macam tu, diorang malas nak bayar gaji Fik. e-sport sebenarnya. Adalah. MPL Fik. MPL boleh sampai 6k tu. Gaji player guys 6k ada. 6k ada guys. Sebulan gaji diorang 6k. Ketiga ini saya boleh katakan 6k tapi aku tak nak sebut siapa yang dapat 6k tu. Tapi ada guys 6k gaji player paling tinggi. Usaha tawakal Fik. Usaha tawakal pun tapi kalau bukan rezeki kita guys, angkat kaki lah guys. Serius, buang masa guys. Bukannya aku tak syorkan korang nak jadi pro player guys, tapi buang masa, serius. Serius. Satu je lah doh, gentle. Satu je yang aku boleh nampak kalau korang betul-betul nak main MPL doh, korang rapat dengan pro player, itu je. Itu je lubang yang paling cun lah aku kata. Nak tak nak korang kena cari jalan macam mana aku nak rapat dengan pro player ni, macam mana aku nak tunjuk kebolehan aku dekat pro player ni supaya pro player ni masukkan aku dekat tim diorang. Itu je doh cara dia doh. Tak ada lah doh. Ya, serius. Kabel lah Fik, yes sir. Itu yang aku maksudkan. Kita ada kabel Kalau kabel korang tak ada, lepet je lah korang main rank hari-hari bodoh. Serius guys, korang terima benda ni guys. Apa yang aku cakap ni benda fakta. Bukannya aku membebel tanpa sebab guys. Entah, korang kena ada kabel tu. Macam tu lah guys